Sebuah jawatan kuasa pemandu ditubuhkan bagi menyelaras tadbir urus pendidikan prasekolah di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Ia selari dengan rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 untuk memastikan akses pendidikan bermutu, terangkum dan terselaras kepada kanak-kanak. Semalam, satu mesyuarat membabitkan KPM, Kementerian Perpaduan serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah diadakan. Ia dipengerusikan Ketua Setiausaha KPM, Dato' Aminuddin Hasim yang memaklumkan penubuhan jawatan kuasa bagi memastikan proses peralihan dapat dilaksana secara teratur dan lancar. Jawatan kuasa, kita dah tubuhkan jawatan kuasa pemandu ini yang akan kita melihat bagaimana setiap peranan dapat kita selaraskan. Kita pun nak tahu apakah yang dimaksudkan pengambil alihan, adakah secara total termasuk prasarana, guru-guru, pendidik dan sebagainya, ataupun ia merupakan kepada kita standardkan dari segi kurikulumnya, standardkan daripada skill guru-guru, ataupun apakah yang hendak kita laksanakan apabila kita mengendalikan prasekolah ini. Tambahnya, pelaksanaan peralihan itu akan dilakukan secara berfasa dengan penyelarasan menyeluruh dijangka pada 2029. Selain itu, jawatan kuasa sama bertanggungjawab menyediakan dapatan dan cadangan untuk dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Terdahulu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan seramai 52,000 kanak-kanak berusia 6 tahun di seluruh negara sudah mendaftar bagi kemasukan tahun 1. Daripada angka itu, Selangor merekodkan jumlah pendaftaran tertinggi iaitu seramai 15,000 orang. Peningkatan mutu pendidikan itu termasuk sekolah-sekolah yang berkualiti, tawaran-tawaran pendidikan yang berkualiti dan juga komitmen kerajaan sendirilah, khususnya kerajaan negeri yang melihat bahawa pendidikan ini adalah teras utama di negeri Selangor. Pendaftaran tahun 1 bagi sesi akademik 2027 termasuk untuk murid berusia 6 tahun dibuka sejak 15 Februari hingga 31 Mac ini.